Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara menggunakan Padlet sebagai platform pembelajaran digital. Mula-mula anda search pada bahagian Padlet dan anda perlulah login di dalam Padlet seperti saya tunjukkan. Itu merupakan email yang saya digunakan untuk Padlet. Berikut adalah home untuk menghasilkan Padlet. Mula-mula tekan make a Padlet, kemudian keluarlah template yang boleh digunakan untuk guru ataupun para pendidik gunakan bagi meletakkan di dalam Padlet masing-masing. Pelbagai design ataupun template yang sesuai. Contohnya saya akan menggunakan Padlet yang nombor 1. Baiklah, berikut setelah keluar menekannya contoh Padlet yang ingin digunakan, berikut yang akan keluar sepertinya paparan nama anda berdasarkan email yang di login. Kemudian anda perlulah tulis contoh. Saya buat tutorial kepada subjek GAPD 1032, iaitu merupakan asas pembelajaran digital ataupun asas kemahiran digital, yang menunjukkan Padlet ni khas untuk subjek ni. Guru-guru boleh gunakan kaedah ini untuk melihat ataupun menggunakan sebagai subjek mata pelajaran anda. Okey, boleh save. Kemudian berikut ada button share dan pelbagai button yang boleh digunakan untuk share kepada student. Di bawah adalah post, button post yang menunjukkan nak post nota ataupun apa-apa perkara yang nak disampaikan dalam Padlet ni. Contoh pada subjek tu boleh menunjukkan main point yang anda nak letak. Seperti saya letak nota topik 1. Di sini upload menunjukkan boleh upload file ataupun upload perkara-perkara. Di sini saya dah upload satu file dan di tengah loading. Okey, di tengah loading mengambil masa sikit lah untuk dah nota telah di draftkan. Kemudian terdapat rewrite something ataupun boleh penambahan kepada patah perkataan di atas tajuk besar. Seperti saya topik 1 ke konsep pembelajaran digital, dan di bawah boleh tulis pada caption ataupun arahan yang boleh tujukan kepada pelajar ataupun murid-murid. Seperti saya akan menyuruh para pelajar ataupun orang yang datang kepada site saya ni ataupun Padlet saya ni baca dan fahamkan apa itu pengenalan konsep pembelajaran digital. Guru boleh berikan arahan kepada ruangan caption supaya murid tu baca dan fahami apa yang dia hendak disampaikan melalui arahan, dan tekankan button post. Dan dah siap, satu nota telah dipost melalui Padlet yang baru dihasilkan. Kemudian saya tekan button post. Perkara yang boleh dilakukan di dalam ni terdapat macam-macam perkara yang boleh diupload. Contohnya upload file, image,